OKU yang bawa anak OKU yang kita kata ibu ni tak mampu jaga anak. Sekarang ibu dan anak dah hilang. Anak tu pula nak kena pergi buat rawatan dekat hospital. Saya ada beritahu satu kes kepada JKM mengenai seorang ibu yang mempunyai masalah OKU pembelajaran. Anak dia pun obviously OKU. Anak sedang mendapati rawatan. Ibu OKU ni terlibat dengan benda yang bukan. Kita dah beritahu dekat JKM. Saya bercakap dengan pegawai JKM. Ada risiko anak dengan ibu ni, ibu jaga anak ni ada risiko. Kita kata ibu dah terlibat dengan barang-barang terlarang. Ibu terjebak dengan barang-barang terlarang. Tapi kau tahu tak? Korang tahu tak apa JKM kata? Kita tak nampak. Kita dah check. Semuanya nampak macam okey je. Cuma itulah bila Encik Aidil yang bawa kes ini, kita semua macam agak risau. Lepas tu apa jadi? Ibu bawa lari anak. Ya, hilang. Sampai dah sebulan lebih Dah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tu kita diam je. Aku nak pergi tengok. Aku cakap, this is JKM punya responsibilities. If anything happen to that budak kecil yang umur 2 tahun itu, it's on you, JKM. Masa tu kau akan tengok langit tinggi rendah. Sebab aku dah bawa ke kau. Aku dah cakap dekat kau. Tim Negeri Negara dah contact dah. Dah beritahu dah. Alert semua dah beritahu dah. Betul. Okay? So, jadi benda ni memang tak boleh nak buat apalah kalau kata ada. Itu JKM saudara-saudari. Untuk pengetahuannya. So, macam mana? Kan? Macam mana nak buat? Okay? So, this is the problem. Kita rasa kita dapat buat sedikit ada impak. Daripada tahun lepas. Banyak kes cuba diselesaikan sikit oleh JKM. Nampaklah ada impak. Tetapi most of the time is still. It is still. Kan? So, kini tiba masanya untuk kita turun. Kan? Dan jangan lupa kita kena singgah Wisma Teochew. Tahu tak Wisma Teochew tu kat mana? Tahu. Tahu tak siapa tenant kat Wisma Teochew tu? Dulu Cik Sam Benar, siapa tenant dia? Tenant dia, JKM. Wisma Teochew tu yang kat bawah tu ada orang-orang sakit tidur tu. JKM. Anas, Wisma Teochew tu yang kita pergi jumpa ni itulah. Kita pergi meeting naik bangunan tingkat 16 kalau tak silap. Yang kita digempur. Yang korang telah yang telah dengan apa ni betul digempur yang mana siap bawa special branch tu. Special branch pun senyap dekat dalam tu tak nak beritahu. Okey. Kan? Tapi masa tu air angin dengan apa di Olivia dengan Anas dah cakap dah jangan ambil gambar.